Apa yang abang tengok tu semua tak betul. Amirul tu cuma kawan je. Umi dengan Halu pun kenal dia. Kita orang dah lama dah kenal. Kawan? Ya. Ni. Patutlah tak kisah suami balik ke tak balik Thailand. Dah ada orang lain kat luar. Bila cakap depan muka tak nak mengaku. Abang yang cakap macam tu. Hila tak. Setiap minggu Hila tunggu abang balik. Abang dah janji tapi abang tak balik pun. Abang yang banyak alasan. Abang yang tak sedar abang dah banyak berubah. Abang cuma tahu salah Hila je. Sebab nampak. Yang tak nampak tak tahu apa jadi. Tak apa kepala jadi kat belakang. Siap-siap anak dalam perut tu anak siapa tu? Abang! Sampai hati abang bertikai ke anak abang sendiri. Farhan! Kau cakap apa? Ha? Kau cakap apa? Kau sanggup tuduh adik aku buat kerja gila belakang kau? Kau ni setiap minggu adik aku tunggu kau balik tau. Tapi kau pergi mana? Kau sibuk dengan kerja kau kan? Apa yang kau cakap adik aku percaya. Adik aku layan kau macam raja lah Farhan. Sekarang ni kau dengar cerita daripada siapa? Kau cakap aku sampai hati kau ini bini kau tahu tak? Kau tuduh anak yang dia mengandung nak siapa? Suami jadi siapa lah kau ni? Adik, kadang-kadang orang yang suka tuduh orang buat jahat ni dekat belakang dia yang buat. Cuba tak kantoi je lagi.